Kita semua tahu betapa pentingnya merancang keuangan. Tapi tahukah tuan-puan betapa pentingnya sebenarnya untuk kita pelbagaikan portfolio simpanan kita. Terbaru, kebakaran besar di Putra Heights mengingatkan kita tentang harta kita boleh hilang nilai sekelip mata sahaja. Rumah terbakar, kereta mencair, duit hangus. Tapi ada satu benda yang tetap kekal dan tidak hilang nilai, iaitu emas. Emas bukan sekadar pelaburan tapi adalah benteng penyelamat kita yang terakhir. Kenapa? Kerana bila kita simpan emas, emas tidak terbakar dalam suhu kebakaran rumah. Malah jika dia terbakar sekalipun, emas tetap emas. Dia tak akan hilang nilai, tak akan jadi kosong. Simpan emas sebagai langkah bijak. Ia adalah salah satu aset yang selamat dan tidak terjejas oleh musibah atau inflasi. Emas sebagai penyelamat dia sangat genting. Emas kekal berharga tak kira apa sahaja yang terjadi. Jadi jangan tunggu sampai terlambat. Pelbagaikan simpanan, simpan emas untuk masa depan yang lebih selamat. Alihkan sebahagian daripada simpanan kita ke dalam bentuk emas sebagai insurans kekayaan kita. Berminat untuk mulakan tabungan emas? Boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.